Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini Ash nak berkongsi dengan anda cara-cara pencegahan penularan konjungtivitis. Jadi, yang pertama, anda perlulah menjaga kebersihan tangan dengan baik, iaitu anda perlulah membasuh tangan sebelum atau selepas menyentuh mata ataupun setelah menyentuh tisu yang telah digunakan. Dan yang kedua pula ialah anda perlulah mengelakkan diri anda daripada menyentuh mata secara langsung. Yang ketiga pula, anda tidak boleh berkongsi barangan peribadi seperti tuala, bantal ataupun selimut. Dan akhir sekali, anda perlulah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan konjungtivitis anda daripada terus menular kepada ahli keluarga, rakan-rakan ataupun rakan sekerja. Jadi, jangan biarkan mata anda terus menderita dan dapatkan pemeriksaan mata anda di Melaka Eye Specialist and Refractive Center. Bye! Tunggu apa lagi? Jom tempat temu janji anda di 0628690026 atau WhatsApp kami di 0113559676.